Cuba kamu perhati orang nak mati itu 3 benda. Cuba kamu perhati orang yang nak mati itu 3 perkara. Ada tak pada dia? Yang pertama, in rasyahat jabinuhu, kata Nabi. Kalau dahi dia mercik peluh, tu masa nak mati tu, masa dia nazak tu, dahi dia berpeluh. Satu, in rasyahat jabinuhu. Orang Melayu kata peluh jantan. Saya tak tahu peluh betina macam mana. Peluh pada jantan betina juga tu. Tak tahu, yang penting dahi dia berpeluh. Yang kedua, wadharaqat ainahu, bergenang air mata. Kalau mata dia dah rapat pun akan mengalir keluar titisan air mata. 2. Yang ketiga, wantashara munkharahu, kalau mengalir air jernih keluar melalui lubang hidung. Pada 3 perkara ini, yang pertama dahi berpeluh, yang kedua air mata bergenang, yang ketiga air jernih keluar mengalir melalui lubang hidung. Kalau ada 3 ini, kata Nabi, fahiya rahmatun minallah qad hallat bih, itu menunjukkan rahmat Allah dah terima tadi. Dah terima rahmat Allah, Allah sayang dia. Allahu akbar. Sebaliknya kata Nabi, tengok 3 perkara pula. Apa dia? Wa in ghatta ghatital baqar makhnuq wa khamida launuhu wa azbada sadaqahu fahuwa azab minallah qad nazala bih. Kamu tengok pula, yang pertama, kalau orang nak mati tu mendengar bunyi berdengkur, macam mana lembu terjerat lehernya. Tu. Kalau bunyi macam tu, ada dengar bunyi macam itu. Wa in ghatta qatital baqar maqnu, seperti lembu terjerat leher dia. Tak payah lembu lah, kita bersama juga tengah tidur mendengkur. Tu bunyi mendengkur tu. Kalau itulah suara bunyi orang nak mati. Wa khamida launuhu, berubah rupa menjadi hitam lebam. Dan yang ketiga, wa azbada sadaqahu, keluar buih melalui mulutnya, itu menunjukkan dia sudah ditimpa azab Allah. Belum masuk kubur dia dah kena. Jadi tuan-tuan, tolonglah beri perhatian. Kita persoalkan husnul khatimah. Kita nak mati baik. Ulama-ulama kata, untuk mencapai martabat husnul khatimah, cara hidup kita memainkan peranan penting. Bila tuan-tuan banyak beribadat, banyak amal soleh, sampai ke peringkat Allah sayang tuan-tuan, kerana ulama-ulama dalam membicarakan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia buat kesimpulan, dia kata manusia bila nak mati ada 2 jenis. Manusia bila dia nak mati ada 2 jenis. Yang pertama, manusia yang Allah sayang. Yang kedua, manusia yang Allah benci. Tuan-tuan boleh menilai lah siapa Allah sayang, siapa Allah benci. Orang yang rajin sembahyang macam tuan-tuan, Allah sayang, Allah benci. Tentu Allah sayang. Orang tak pernah sembahyang, orang berjudi, buat mungkar, buat maksiat, isak dada, ragut, agak-agak Allah sayang tak orang ni? Agak-agak lah. Tuan-tuan tahu. Tapi kalau orang itu Allah sayang, masa dia nak mati, dia akan berkata kepada Malikul Maut, wahai Malikul Maut, orang yang kamu nak ambil nyawa dia ni, aku sayang dia. Dia orang baik, orang bagus, orang banyak ibadat. Ambil nyawanya secara terhormat. Tu. Kalau hadis tersebut, Allah perintah Malikul Maut, ambil nyawa orang yang Allah sayang secara terhormat. Itu yang tadi dia bagi salam tadi tu. Datang bagi salam. Terhormat. InsyaAllah tuan-tuan besok Malikul Maut bagi salam juga tu. Cuba boleh jawab, tak ada jawab tu soalan lah. Dia, maka ambil cara terhormat. Macam mana cara terhormat? Pada hadis disebut, apa kata Malikul Maut? Ya ayyatuhan nafsut tayyibah, irji'i ila maghfiratin minallahi wa ridwanih. Itu saya ambil daripada hadis. Malaikat akan berkata kepada dia, wahai roh yang baik, wahai roh yang Allah sayang, sekaranglah masa untuk kamu kembali kepada keampunan Tuhan kamu dan keredaannya. Allah rida kamu, Allah suka kamu. Apa berlaku? Fatasilu kama tasilul qatrati min fayyi siqa.
Allahu Akbar, tuan-tuan. Sebab muka nakir kata saja, mengalirlah rohnya keluar. Seperti mengalirnya air daripada bekas air bila dituang. Selesai, habis. Itu yang Allah sayang. Tapi kalau orang tu Allah benci, tak semayang, banyak buat maksiat, banyak buat mungkar, mencuri, merompak, meragut, minum arak, berjudi. Masa dia nak mati, Allah kata pada malaikat maut, wahai malaikat maut, orang yang kamu nak ambil nyawa dia, aku benci dia, aku tak suka dia. Terpulanglah kepada engkau, wahai malaikat maut, macam mana cara engkau nak ambil nyawa dia. As you like lah kata. Bila Allah delegate power kepada malaikat maut, tak mustahil. Dia akan datang sehari sebelum, 2 hari sebelum, 3 hari sebelum. Dia lanyak dulu. Tak mustahil. Tentu kita tak tahu. Kita tak tahu. Allah sebut dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, falaula idza balagatil halqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Saat ketika roh sampai di halqum dah, nak mati seorang manusia, kamu pangku dia, kamu pegang dia, kamu tatap wajah dia, kata Allah. Tapi kami lebih hampir kepada dia daripada kamu. Cuma kamu tak nampak kami. Apa yang malaikat maut buat? Wallahu a'lam. Sampai saat kematian dia, apa kata malaikat maut? Ya ayyatuhan nafsul khabisah, irji'i ila ghadabin min Allah wa sakhatih. Suara dia macam mana saya tak tahu lah. Tengking ke jerkah ke, wallahu a'lam. Dia kata, wahai roh yang jahat, wahai roh yang Allah benci, yang Allah tak suka, sekaranglah masanya untuk kamu kembali kepada kemurkaan Tuhan dan kemarahannya. Allah marah kamu, Allah murka kamu, Allah tak suka kamu, tapi kamu kena balik. Apa berlaku? Nabi kata, fatafarraqa fi jasadih, bertaburanlah roh dalam jasadnya. Allahu Akbar. Dia tak nak keluar, tak nak keluar. Habis, bila tak nak keluar, maka terpaksa malaikat mengguna kuasa dia. Apa dia buat? Fayantaza'uha kama yantaza'as safud minasufil mablul. Terpaksalah malaikat sentak rohnya seperti mana menyentaknya besi yang panas menyala di kalangan bulu-bulu yang basah. Habis bom melekat. Disentak. Itu kadang yang mati terkangkang, terberak, terbeliak biji mata, terkencing, itulah. Kita tak tahu. Sebab itulah kita minta